Ada soalan, bandingkan 1 gram dengan 2 gram dalam tempoh setahun sebab nak kumpul duit kahwin. Jadi, siapa nak kumpul emas untuk dana perkahwinan, tonton video ni sampai habis. Dan jangan lupa save untuk rujukan nanti. Okey, jom kita buat kira-kira mudah. Kalau kita simpan 1 gram setiap bulan, dalam masa 1 tahun, kita akan dapat 12 gram. Kalau menabung 2 gram sebulan, 1 tahun akan dapat 24 gram. Kalau kita simpan 2 gram setiap bulan, kita akan dapat 2 kali ganda lebih banyak untuk 1 tahun. Tapi, kos untuk kahwin, biasanya kena ada modal 70 gram ke 100 gram emas. Dan simpanan emas ni sebaiknya lebih untuk 2 tahun. Sebab kalau simpan sekejap saja, naik turun emas menyebabkan kita rugi. Jadi kalau matlamat kahwin tu 3 hingga ke 5 tahun, sangat bagus gunakan emas untuk simpanan. Sebab simpan duit mudah bocor, tapi simpan emas susah nak korek. Kalau anda nak kahwin lagi 3 tahun, anda kena simpan 2 gram setiap bulan dan anda akan ada 72 gram. Kalau anda nak kahwin lagi 5 tahun, anda kena menabung 1.2 gram emas untuk dapatkan 72 gram emas. InsyaAllah cukup untuk modal kahwin. Jika anda tak mampu menabung banyak, anda boleh menabung sikit-sikit. Dalam masa yang sama, anda kena tambah pendapatan dan kurangkan perbelanjaan supaya anda boleh menabung dengan banyak. Semoga bermanfaat dan boleh klik untuk bersahabat dengan saya. Assalamualaikum.